Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPP 2024, kertas 2 soalan 14. So tajuk dia adalah kinematik. Soalan ini saya sudah ubah soal. So dia beritahu kami Raja menunjukkan kedudukan awal dan arah pergerakan lah, zara P dan zara Q. So kedua-dua zara mula bergerak secara serentak. So hal laju zara P adalah ni, dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas zara P melalui titik A. So manakala zara Q bergerak dengan hal laju malar ini. So zara P berhenti seketika pada titik C. So jarak di antara titik A dan titik B adalah 28 m. So dia minta kami cari laju maksimum bagi zara P lah sebelum ia menukar arah bergerakan. So kami mula dengan VP sama dengan 3 tambah 5T tolak 2T square. So sini kami bezakan. So A sama dengan D per DT bagi VP. So kita akan dapat 5 tolak 4T. So 5 tolak 4T equal to 0. So T equal to 5 per 4. Okay. So sini kami mau ganti balik. So maksud apabila T sama dengan 5 per 4. So VP sama dengan 3 tambah 5 per 4 tolak 2 5 per 4 square. So sini kami akan dapat 49 per 8 meter per second. Okay. So sini B, cari jarak dalam M di antara zara P dan zara Q lah pada ketika zara P berada di titik C. So zara P berhenti seketika pada titik C. So bermaksud VP sama dengan sifar. So bermaksud 3 tambah 5 T tolak 2T square equal to 0. So bermaksud 3 tolak T 1 plus 2T sama dengan sifar. So T equal to 3. Lagi satu T, tapi ini tak boleh lah. T tak boleh sama dengan negatif 1 per 2. Okey. So sini kamu dapat T sama 3 kan apabila V sama sifar. So yang A ni dia adalah sebelum T sama 3 lah. Okey. So sekarang kami nak cari jarak antara zara P dan zara Q. So kami mau fokus pada sasaran lah. Okey. So bermaksud SP sama dengan integrate VP di darab T. Okay. So sini kami akan dapat 3T tambah 5 per 2 T square tolak 2 per 3 T cube plus C1. So kami mau apabila T sama sifar. So SP sama sifar. So bermaksud SP sama 3T tambah 5 per 2 T kuasa 2 tolak 2 per 3 cube. Okay. So lagi satu VQ. Okay. So VQ sama dengan negatif 4. So SQ sama dengan integrate VQ terhadap DT. So kami akan dapat negatif 4T tambah C2. So apabila T sama sifar. So SQ sama dengan berapa? SQ sama dengan 28. So di sini kami ambil titik A sebagai rujukan. So sini apabila T sama sifar, SQ sama dengan positif 28. Okay. So sini, so bermaksud SQ sama dengan negatif 4T tambah 28. Okay. So sekarang kami nak cari beza antara sasaran. So kami mau ganti. So apabila T sama dengan 3, so SP sama dengan 3 tambah 5 per 2 3 square tolak 2 per 3 3 cube. Sini kami akan dapat 3 lepas per 5. So lagi satu apabila T sama dengan 3. So SQ sama dengan negatif 4 3 tambah 28 sama dengan 16. So bermaksud jarak mereka adalah 16 tolak 13.5. So sama dengan 2.5 m. C tu. Dia suruh kami bentukkan persamaan dalam sepadan T apabila zara P dan zara Q bertemu. So bermaksud apabila mereka bertemu, saya mau padam mana saya padam tak payah, saya tak payah padam lah. Saya tulis di sini, bawah sini. Okay. So bermaksud sini SP sama dengan SQ, mereka sasaran sama mah. So kami guna yang B sini lah. So sini dengan sini. So bermaksud 3T tambah 5 per 2T square tolak 2 per 3T cube sama dengan minus 4T tambah 28. So kami rearrange 2 per 3T cube tolak 5 per 2T square tolak 7T tambah 28 equal to 0. Habis.